Bubu terus. La ilaha illallah. Bangladesh. Kau mancing tak ada hal lah. Jangan buang bubu lah bang. Pancing je. Sekarang aku angkat bubu tu aku bakar sekarang. Kita tengok kita mancing kat mana. Lepas tu dia tebor bubu dia. Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak pergi cari haruan. Ada satu produk baru kita nak test InsyaAllah lah bila video ni keluar, produk semua keluar lah. Korang boleh dapatkan dekat pasaran. Boleh check out dekat dalam bahagian produk dekat dalam video saya ni. Itu features baru yang ada dekat dalam YouTube ni. Okay, untuk yang mereka dekat TikTok tu, pandai-pandai lah korang cari ini Alright. Yeah. Ini semua anggota pasukan mat Tarabadan. Nak bela ni. It was at this moment that he knew he fucked up. Aduh. Boleh tak? Boleh. Jangan laju-laju, slow-slow je. Are you okay boy? Okay. Jadi pada waktu ni saya keluar untuk memvideokan berkenaan dengan soft plastik daripada Mystery Fresh and Ocean. Nama dia Major Bait Dan masa ni hanya baru keluar 8cm, 6cm belum keluar lagi waktu ni. Jadi spot Kampuchea ni dia tak sesuai sangat saya nak pakai yang 8cm. Sebab apa? Sebab kat sini haruan dia semua saiz yang curut-curut, tak ngam. Pada masa ni saya orang kata mencuba nasib je lah. Kita cubalah, kita tengoklah. Mana tahu kot ada haruan-haruan yang babon ke kan, yang nak hentak soft plastik 8cm ni kan. Saya usahakan, saya cuba juga untuk nak cari konten Jadinya di saat sedang saya berusaha keras nak mencari strike haruan ni menggunakan Major Bait 8cm ni Akif orang pertama strike. Dapat. Mana? Oi, nanti. Hasil yang pertama menggunakan meja. Dapat dekat Akif. Pakai meja ni ke? Bukan. Lepas tu? Pakai SP sendiri. Oh, mantap. SP kecil lah. 6cm. Dia ada curut lah. Mantap. Tahniah. Karipap saya betul. Saya ingat dia pakai Major Bait. Sebab dia orang ni semua saya bekalkan dengan Major Bait ni tau. Rupanya dia orang pun dah pernah pergi spot Kampuchea ni. Dia orang tahu kat sini ada banyak curut-curut ni kan. Jadi dia orang semua dah tukar kepada yang 6cm atau lebih kecil lagi. Kurang asam betul. Lepas tu datang ni 3 orang ni. Ni korang tengok, datang dah. Ini geng tapau sampai pupus ni. Cari ikan abang. Sudah dapat Ui, pakai jala lah. Aduh. No, bubu terus. Bubu terus. La ilaha illallah. Bangladesh. Kau mancing tak ada hal lah. Jangan buang bubu lah bang. Pancing je. Sekarang aku angkat bubu tu aku bakar sekarang. Kita tengok kita mancing kat mana. Lepas tu dia tebor bubu dia. Geram je. Jadi sebelum berlaku apa-apa, kepala naik angin kan, baik saya berambus dulu pergi tempat lain kan. Dah cakap dah, kau nak pasang kau pergilah tempat lain. Ni tempat kita nak mancing ni kat situ lah. Kau nak tebar kau punya jala, kau nak tebar bubu kau,
tengok kan dah membebel. Tiba-tiba guys, ada suara batuk-batuk dari belakang. Dia cuba membakar diriku ini. Berani dia. Pakai SP apa? Di lain. SP kecil ke ah? Kecil juga. Okey, so dia Fizal. Semua tu kena tukar SP kecil. Mantap. Haruan besar, besar-besar lah. Tengok gila tak gila. Letak bubu terus. Kau nampak orang mancing, betul kau letak bubu. Speechless aku. Ini adalah last spot tempat saya nak cuba untuk mencari strike dekat kawasan ni dengan menggunakan major bait 8cm ni Tapi tak ada apa-apa. Jadi selepas daripada tu saya telah membuat keputusan bersamalah. Kita orang satu grup, kita tukar spot. Kita pergi tempat lain. Mantap guys. Sesampainya kat spot baru ni saya masih mencuba menggunakan major bait 8cm ni, tapi tak ada hasil. Dan pada waktu ni ada Aiman, ada Akif, ada Fizal, diorang ni semua dah pesta. Diorang pakai soft plastik yang kecil-kecil yang selalu saya duk pakai, yang saiz 5cm, 6cm, 5.5cm kan. Diorang dah pesta dah. Diorang punya bakar saya tak ingat punya, kau-kau punya. Jadi menjelang jam 12 tengah hari saya terpaksa ubah strategi lah. Tak boleh ni, takkan saya nak biarkan diri saya hangit rentung dibakar oleh diorang ni kan. Jadinya saya tukar menggunakan soft plastik elite daripada Mystery Fresh and Ocean. Dan saya masih menggunakan Navis chap head dengan Navis weedless hook saiz 8 Yang ini memang ngam lah. Saya pairkan dengan elite daripada Mystery Fresh and Ocean soft plastik kerana ukurannya lebih kurang 5.5cm. Soft plastik kecil, bukan paddle tail. Yang ini memang favourite saya. Saya sebenarnya tak pandai sangat main paddle tail ni. Saya lebih suka main jerk-jerk ni kan. Mungkin sebab pengaruh daripada soft plastik sebelum ni, seperti geli-geli. Lama saya pakai tu kan. Jadi ini adalah soft plastik yang bukan paddle tail, yang mana dia memerlukan kita kena gayakan action dia tu, di mana kita perlu jerk kan. Jadi pada masa ni, ini adalah waktu yang saya dah tukar menggunakan soft plastik elite daripada Mystery Fresh and Ocean. Jadinya kan, waktu memancing haruan ni, mata korang sebenarnya kena liar. Korang kena betul-betul alert, kena betul-betul aware dengan persekitaran korang. Terutamanya bila kau tengah dalam keadaan hangit tore macam saya sekarang ni. Okay, jadi kau kena alert. Kau kena tengok semua keliling apa semua kan. Betul-betul percikan air apa semua kau kena alert. Kena tengok betul-betul. Mata kau tu kena fokus betul-betul. Tengok boleh nampak tak boleh nampak kelibat dia tuan. Sebab benda ni penting. Contoh seperti kat sini, ni kali pertama korang bagi tahu saya korang ada nampak apa-apa atau tidak. Jadi kalau korang tak nampak apa-apa, saya ulang siaran. Tengok betul-betul. Nampak lepas tu kalau korang dapat peluang yang macam ni, janganlah disia-siakan. Pergi. Fish on guys. Allah.
Sob size. Kasar. Size guys. Tak boleh sising ni. Takkan nak masuk dalam. Rizal, baik-baik Rizal. Takut dalam ni. Sekejap. Ada grip. Sekejap Haruan? Baik-baik Baik. Ui, dia tekan. Sekejap Tengok dia keluar tak. Sekejap sana belakang. Kasar bye. Tilik tali. Apa benda ni? Kau tepi kau sama-samai tu. Dekat tali tu kan. Iman? Mencabar. Tak berani. Jo. Bang Jo. Bukan terror benda ni. Tu. Ni. Oh, Aiman dia powerful. Aiman. Ada kau. Alah tersepit sikit tau. Aiman untuk selamatkan. Aiman padu lah. Stop pasti. Haruan yang tersepit di semai. Baik-baik man. Siap. Baik-baik Dalam buluk nampak goreng Ada coin slot lah. Besar ke man? Ui. Dia tarik man. Mantap. Jatuh tu makan je. Aku ingat sangkut. Aku duk tarik sekali zoom. Tabung siling tu kasih tu sikit oi. Tabung siling tutup sikit. Datang babi popok ni. Buah halas tu. Ada. Ui, kasut barang. Kasut Rezeki. Tengok. Aduh, last minute je. Ui, kasut. Kawan. Man, kena lepaskan yang dekat rumput-rumput tu man. Lepas tali, Mat. Alhamdulillah. Tepi. Lempar. Haruan terbang. Ui, besar guys. Lepo dulu. Sabur tali gini. Tali dia lepo tak guna. Jangan dekat. Aku katak weh ni. Kau tengok sekat mana, sekat perut. Tarik. Okey, dah. Okey, jap Tarik dulu. Pak habis produk Besar guys. Lepas. Okey. Lepas tak. Okey. Yeah boy. Mantap. Asli aku yang ni. Weh. Tadi ada orang gelakkan saya. Mantap guys. Mantap guys. Saya tukar Hari ni seharian saya cuba pakai apa ni? Meja. Tapi hook saya kecil. Saya tak ada hook yang size 20. Betul cakap ada ni. Ini saya pakai Mystery Fresh and Ocean Setengah hari guys saya cuba dengan meja. Nanti kita cuba lagi dengan meja tu. Tapi ini padu guys. Ini padu. Ni rekod ke tak ni? Alhamdulillah. Strike on camera guys. Rekod guys. First class Balikan First class. Jatuh tu makan. Ni last class. Oh, aku ingat keli. Ambil kamu. Macam Akif? Abang, Macam mana saya mancing? Padu Oi. Padu mantap. Aduh Di last minute lah. Sekejap. Ini saya nak ajar anda semua. Kalau anda dah dapat ikan yang macam ni lah. Okey. Kalau yang curut-curut tu tak payah. Okey, yang macam ni. Okey, yang macam ni nak ambil gambar. Ni. Ni nampak. Tepi. No. Tak. Macam kenal lah gaya tu. Cakap. Okey. Kamera ni Joy. Tengok kepala dia besar mana. Besar tapak tangan. Tengok ni. Tengok kepala dia. Oh guys. Tengok. So plastik. Misteri. Elite dengan weightless hook Navis, chap head Navis 3.5 gram, super snap Navis, leader 16 pound Mystery Fresh and Ocean, rod Army 2 Mystery Fresh and Ocean, tali dual. Okey, tali dual 10 pound, ASP Legera
That's it guys. Dan kita ada manis yang akhirnya mereka dah menganjing-anjing saya tadi sebab kita dah nak balik Dia orang dah dapat banyak ikan. Mana ikan tadi? Tunjuk. Oh, ikan dalam seluar. Tunjuk ikan. Tunjuk ikan dia orang. Sebab ni ada kawan-kawan kirim. Ininya bersalin nak buat ubat. Okey, jadi mereka dapatlah tu seorang 3 ekor lah. Seorang 4 ekor lah apa lah kan. Saya seekor je. Saya kalah dengan dia orang ini. Itu je lah, saya kalah. Okey guys, saya kalah hari ni. Saya akui lah. Okey, saya balik dulu. Okey. GoPro tekan je. Okay guys, ni dia. Akhirnya dapat juga. Walaupun tak pakai meja, saya terpaksa tukar. Sebab saya punya weedless hook ni kecil, tak ngam. Banyak yang curut-curut ketuk tapi tak lekat. Meja 8cm besar. Jadi saya pakai elite. Yang ni elite Tapi bila pakai yang elite ni, elok pula yang besar rumah ni ambil. Saya pun pelik. Jadi itulah dia video saya untuk hari ni. Saya pun tak tahu nak cakap apa dah. Speechless guys. Ini memang mantap guys. Ini saiz memang mantap. Ikan ni saya nak bawa balik. Kita nak campak dalam kita punya kolam. Okay, saya nak buat macam kita orang punya so called taman lah. Nanti nak buat testing. Ada ikan kat dalam tu kan. Sebab kita campak kat tempat-tempat luar apa semua. Macam korang tengok tadi lah. Orang datang menjala pasang bubu lah apa semua lah kan. Ini semua karya pap. Okay. Jadi kalau korang nak dapatkan barang-barang ni, soft plastic elite daripada Mystery Fresh and Ocean, Super Snap Navis, Chap Hook Navis, Weedless Hook Navis, Army 2, Dual. Dual ni mainline leader daripada Mystery 16 pound ni. Semua ni lah korang boleh walk in ke kedai saya, FZ Fishing Studio dekat Sungai Curawang, ataupun korang boleh beli dekat online fzfishing.com. Alright, takat ni dulu video kita kali ni.